Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adrana Izhara binti Abdul Aziz. Saya ingin berceritakan tentang sekolah. Sekolahku, tempat saya menimba ilmu, tempat tawa, tempat kenangan terukir satu persatu. Setiap sudutnya penuh cerita. Mari ikut saya menjelajah dunia kecil yang penuh makna. Inilah kantin, syurga kecil kami setiap kali waktu rehat. Bau nasi lemak dan mi goreng menyambut kami sebaik loceng berbunyi. Saya duduk makan dan bergelak ketawa. Di sinilah persahabatan saya dan kawan-kawan saya terbentuk. Seterusnya, pusat sumber sekolah. Tempat di mana buku menjadi sahabat. Di sinilah saya jatuh cinta dengan kisah sang kancil, Harry Potter dan juga ensiklopedia. Tenang, sejuk dan penuh ilmu. Dewan sekolah. Tempat kami berhimpun setiap pagi Isnin. Bendera naik perlahan sambil kami menyanyi penuh bersemangat. Pernah juga di sini saya naik ke pentas menerima anugerah pelajar cemerlang. Detik itu, saya hampir menitiskan air mata. Dan ini kelas kami. Ruang 4 dinding yang menyimpan berjuta ilmu. Di sinilah Cikgu Kamilah mengajar matematik. Semua kenangan yang takkan ku lupa. Mak Masai. Tempat kami bermain dengan eksperimen. Dulu, kami buat uji kaji tentang asid dan alkali. Ada juga yang terlebih bancuh sampai meletup. Tetapi cikgu tidak marah, dia ketawa je. Ilmu sambil bermain. Inilah bilik guru. Tempat cikgu berehat, berbincang dan merancang. Kami selalu takut nak ketuk pintu di sini. Tapi bila cikgu keluar dengan senyuman, terus takut hilang. Pejabat sekolah. Pusat pentadbiran. Di sinilah guru besar selalu sibuk. Tetapi tak pernah lupa senyum. Bayar yuran, surat ibu bapa, semua di sini. Surau sekolah. Tempat kami mendekatkan diri dengan ilahi. Selepas solat Zuhur berjemaah, kami duduk sekejap dengar tazkirah ringkas. Tenang, damai, hati jadi lembut. Akhir sekali, padang sekolah. Tempat kami bermain bola, berlari, bersukan dan bersorak. Suara sorak-sorakan murid perempuan masa sukan tahunan masih teringgang-inggang di telinga. Di sinilah semangat pasukan dan persahabatan benar-benar terasa. Itulah sekolahku. Dunia kecil yang besar ertinya. Sekolahku bukan sekadar bergunan. Ia adalah rumah kedua yang akan sentiasa aku rindu walau aku pergi jauh. Sekian, terima kasih.